Alright guys, so dalam video kita kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta bawah RM10,000 yang tak patut dibeli walaupun ada di antaranya jimat minyak. Seperti yang kita maklum, kereta-kereta yang harganya bawah daripada RM10,000 ini pasti kos baikinya agak tinggi, tetapi bergantung juga pada kereta. Saya percaya untuk 5 kereta yang disenaraikan dalam list ini pasti ramai lagi yang masih menggunakannya pada hari ini. Kedua, Peugeot 308. Model Peugeot 308 yang kita nak tengok kali ini merupakan daripada generasi pertama yang mana mula diperkenalkan pada tahun 2007 sehingga tahun 2013. Ada beberapa unit enjin yang diperkenalkan pada bodinya, termasuklah varian turbo. Saya boleh katakan ini kereta bukan untuk semua orang. Memang nampak cantik, drive pun padu. Tapi hakikatnya jika korang cuma hantar kedah untuk repair, ini bukan pilihan yang tepat bagi korang. Sebabnya untuk memiliki kereta-kereta sebegini korang kena pandai juga repair walaupun tak banyak. Antara simptom-simptom yang kerap berlaku pada Peugeot 308 ini adalah gearbox 480 daripada jenama Perancis ini mudah panas, akan terasa setak bila masuk gear. Kedua, banyak sistem elektronik serta sensor mudah rosak. Contohnya seperti kadang-kadang aircon tak sejuk, puncanya kecil sahaja iaitu sensor rosak. Ketiga, kos maintenance-nya tidak mesra poket, lagi-lagi untuk enjin turbo. Namun jika korang berkemampuan jumpa bengkel yang pakar tentang jenama daripada Perancis ini, tak jadi masalah. Rumusan yang kita boleh buat tentang jenama daripada Perancis ini iaitu Peugeot 308 ini, ia bukanlah sebagai sebuah kereta yang buruk ataupun kereta yang teruk, tetapi ia antara kereta yang salah untuk kebanyakan orang.